Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke berapa ni? 25 kan? Salam Ramadan ke 25, kita nak raya dah. Tapi tengok 6 bulan belum lagi. Jadi janganlah kata apa raya hari apa kita tak tahulah kan. Okey. Channel digital Selam Bekas. Selam Bekas. Ramai yang tanya Selam Bekas kan. Selamba tu sebab kau tak lewat. Betul. Ngantuk. Selamba tu ngantuk. Kan kita selalu kata selamba kan. Memanglah kalau yang bahasa Melayu ni dia kata selamba tu macam selamba dia kata kan. Selamba kata selamba kan. Tapi ni selamba ni ngantuk. Mengantuk. Tapi tak apa, Selam Bekas. Kas mengantuk. Tapi taklah mengantuk pun. Boleh lah. Pelan-pelan kayu kan. Apa kan selamba tu pun dia punya term ni define dia. Apa kan selamba? Itu aku cari, aku lupa pula. Masa apa? Selamba. Bahasa Melayu. Selamba. Tak silap lah. Dia sambil-sambil Sambil ni nampak air Estajos kan. Sedap lah. Sambil tu selamba ya, saya cari selamba. Itu dah saya lupa pula. Dan dua ni kan lupa pula kan. Mesti kau pernah edit tu. Selamba. Okey. Sementara nak dapat perkataan selamba tu, kita sambung lagi. Apa orang kata? Kita sambung lagi pasal bukan sambung sebenarnya macam dah tak sambung dah. Tapi orang kata macam mana apa nak cakap rentetan daripada kejadian yang berlaku. Bila sebut je Wan, aku itu bila kan masa aku seorang-seorang tu lah. Seorang isu apa ni sindiket dengan kartel tu aku rasa selesai kan. Dah sampai part 3 dah kan. Akan dapat part 4, part 5, part 6, part 7. Dah tak ada dah. Tapi dipanjang dilanjutkan sikit. Yang part 3 hari tu pasal tu aggression management lah. Okay, macam mana kita nak menangani aggression management ni, pengurusan kekerasan ni. Jadi bila hari tu bila cakap dia aggression management tu kan, banyak pula kejadian macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam pula kejadian. Macam mana? Jadi kalau tengok orang rasanya semua tahulah, semua boleh tengok dekat, boleh Google, YouTube, semua ada kan. Macam-macam. Apa yang saya cakap pasal apa? Pasal cantas, caras, ketuk, apa semua tu ada, semua berlaku. Bakar, dahsyat. Jadi hingga semalam pun ada lagi. Dan yang latest berita boleh Google juga, tengok banyak sumber. Yang pasal yang langgar orang menembak tu pun dah kena charge. Aku pun tak faham sangat betul undang ni. Tapi Kes apa tu? Tu yang kes kat mana yang nak dia tembak, lepas tu yang brother ni dia membantu, dia langgar, mati pula orang tembak tu kan. Lebih kurang gitulah, aku pun tak faham sangat fakta dia. Tapi lebih kurang gitulah kejadian dia. Jadi tak silap dia kena charge ni, aku tak pandai nak sebut charge apa, tapi macam charge bunuh lah. Kenapa boleh dia salah? Itu pelik. Ini yang kita nak kata pasal lanjutan, nak bagi tahu pasal aggression management ni. Aggression management ni. Jadi macam mana kita nak tangani kan aggression management, mengurus kekerasan ni. Banyak kejadian ni. Banyak. Tapi yang masa hari tu di part 3 sindiket versus kartel tu, aku dah bagi tahu kan pasal sikit-sikit lah. Aku kata apa, sifu aku ajar apa-apa kan, adalah sikit-sikit aku bagi tahu. Ni collar tegak ni bukan sebab gangster tak ada. Ada sebab panas. Tapi nampaklah style sikit kan, collar tegak ni kan. Okay, aggression management ni apa sifu aku ajar, nak kena buat apa, itu, ini, macam aku cakap lah. Kalau berlaku ni lari ke, masuk bawah meja ke kan, masuk dalam kereta lari. Tapi jangan angkat meja,
Nanti kan tom yum tertumpah, kuah, panas lah, macam-macam lah. Tapi tiba-tiba banyak berlaku pula serangan-serangan yang dekat rumah yang dikatakan yalah dia jiran ada apa kan, tapi berlaku. Lepas tu banyaklah berturut-turut. Jadi apa cara kes mana? okey, spesifik aku tak sebutlah Wan tapi cerita ni berlaku ada satu tu di mana, di kalau negeri kalau tak silap Selangor lah, di mana penyerang tu datang. Mula-mula serangan pertama pecah kereta je, pecah grill lah rumah gitu lah. Yang serangan kedua bakar. Jadi bila jadi macam tu kan, apa pengurusan kita nak buat tau, pengurusan kekerasan yang kita nak buat. Tapi so far aku tengok dah ada lah. Tak pastilah sebab video ni kau orang dengar ke ataupun memang rakyat netizen dah mula bagus. Aku puji, ada serta aku puji cara menguruskan kekerasan tu. Antaranya Dia ambil tindakan sendiri. yes, betul. Dia terus beritahu polis. Dan jiran-jiran ambil video. Bagus. Dia satu video tu bagus, dia ambil video tu. Lepas tu CCTV confirm lah, ada yang jadi CCTV kan. Lepas tu terus membuat kutipan sumbangan. Ada orang kata, apa sumbangan ni? Sumbangan tu salah satu pengurusan kekerasan tu. Sebab kita tak tahu nak tolong apa lagi kan. Nak pergi tolong menyerang orang tu balik, kita tak kenal, tak tahu siapa. Bahaya. Bukan kuasa kita pun, dia kuasa ni lah, badan macam ni lagi, badan wajib pihak kuasa sebagainya. Tapi bila ada satu kutipan tu, nak bantu lah kan. Jadi satu kes di Selangor ni lah. Okey, lepas tu yang kes yang meninggal tu tak pasti, sama juga kena serang. Dia kata kena serang dengan beberapa orang lah. Itu aku tak pasti lokasi mana, ada boleh Kampar. Cari mana Kampar. Jadi matilah, iaitu mati. Itu tak pasti keadaan dia macam mana. Tapi apa yang saya nak beritahu ni, dan beberapa kes yang kita tengok serangan walaupun bukan serangan pakai senjata pun, tapi serangan yang aggression lah. Sebab kata aku bagi tahu define hari tu, intent to do harm. Maksudnya aggression ni maksudnya apa? Intent to do harm. Nak jahanam dengan kita, nak rosak kita kan, dia nak menyerang kita, nak memudarat kita kan. Jadi Wan, mungkin lah selain pada tips yang aku dah bagi yang lepas, video lepas, mungkin kena bagi sikit lagi lah, kena padu sikit lagi lah untuk rakyat Marhen ni kena lebih mahir lagi lah dengan educate lah, kita educate kan. Tapi kalau yang lagi bagus, kita buat kelas kan. Aku ada tengok video pertama buat kelas. Kalau kau ada dengar video pertama, kita panggil tok guru, kita panggil, ada banyak session lah kita boleh buat. Kita boleh buat kelas supaya mantap lah, supaya padu sikit lah gaya Marhen ni. Macam mana kita nak lawan yang tajuk pertama dan kedua aku tu, sedikit dan kartel kan, versus kartel tu. Jadi kita lawan lagi padu sikit. Bukan lawan tu ambil kuasa pihak berkuasa, tidak. Tapi macam ni kita nak kata kita majoriti, dia minoriti, macam tu. So kali ni nak ni sikit lah, aku nak push sikit. Tapi So persoalan utama dia, mana orang boleh dapat confident, sedangkan ramai pun boleh jadi tak berani. betul. Yang sikit boleh jadi Confident juga ni. Ni apa menurut sifu aku lah kan. Tapi arwah sifu aku kan. Semoga Allah merahmati dia lah kan dengan ilmu-ilmu dia bagi. Dan yang hidup pun masih ramai lagi. Nanti aku nak cari balik. Sifu ni ada, dia memang selalu kontak, tapi nak berjumpa depan-depan. Okey, confident kan. Satu memang orang kata orang putih, aku tak pandai sangat English ni, training make perfect kan. Ada dalam bentuk latihan. Tapi latihan macam mana? Latihan tu macam mana? Okey. Apa yang sifu aku bagi, latihan ni dia kata kena buat latihan yang macam mana keadaan sebenar tu. Di keadaan sebenar, tapi bukanlah kita nak pergi cari pasal orang kan. Bukan kita pergi cari cari pasal dengan orang ke tidak, tapi macam mana keadaan sebenar tu. Dia terus kepada simulation dia tau. Kan kalau dalam contoh, kalau dalam sukan lah, macam apa yang aku belajar, dia panggil cognitive, effective, psychomotor. Cognitive ni knowledge. Okay. Effective ni emosi kita. Psychomotor
kita punya move lah. Okay, kita buat gerakan, kita buat apa semua kan, aplikasi kita buat. Di simulation ni kita kena dapatkan simulation yang sebenar. Sebagai contoh kan, kalau kita pergi belajar silat, kita ada sparring, contoh. Tapi macam mana semua orang nak pergi silat pula kan? Tak semua orang ada masa nak pergi silat apa semua. So macam aku cakap video pertama tu, tok guru ni kena buat satu, simplekan dia punya, kena ajar simulation terus. Contoh kan, kalau kata berlaku tadi, orang datang bawa senjata, serang. Kalau tok guru aku cakap, first lari dulu. Tapi tak semua orang dapat lari sebab ketal lutut orang tu. Kau tahu kalau berlaku, confident tak ada, gigi lutut nak lari tak boleh. Saya silap ACL. Takut. Gurau. Tapi saya silap boleh ACL. ACL pula lutut, ya, cakap kan, atau gehel, terselioh. Sebab tak biasa kan, dia jadi apa? Dia jadi, orang kata apa? Dia tak confident, dia tak confident ni, habis. Dalam kepala nak, badan tak ready. Badan tak ready. Jadi tak ada confident dah, tak ada. Menggigil-gigil, takut, seram, bulu roma naik, apa lagi? Habis. Last sekali kadang-kadang kan, takut kita pengsan dulu sebelum menghadapi benda tu. Pengsan ke, cedera dulu ke, apa-apa, ataupun lagi takut lagi, serang betul-betul, kena serang betul-betul gitu kan. Habis kan. Jadi simulation tadi tuan. Dia kau cakap macam mana nak develop confident tu, simulasi tu. Dia memang kena ada. Okay, contoh kan, simulasi nak jadikan kita confident tu, antara benda yang kita boleh buat selain pada tadi sparring apa tu, team building. Ada satu iklan aku tengok dekat Facebook. Dia kata team building ni bukan untuk kita pergi main-main. Tapi team building, program team building ni adalah untuk develop confidence semua tu lah. Jadi kan, boleh training team building ni. Maksud kata tu lah, kalau ada kelas aku buat, ramai-ramai lah boleh datang kelas tu. Contoh kita buat abseiling, flying fork, high rope, low rope, air confident, water confident, tu semua tu. Benda tu develop tu. Kau nak tahu kan, experience aku buat masa ni lah kan, kalau sifu aku dengar, dia boleh mengesahkan lah, dia lagi hebat lagi. Sebab ni semua sifu-sifu yang ajar lah. Aku training orang daripada 2010 lah, kita ambil 10 lah, sampai ke hari ni lah. Kalau aku masih lagi training orang, kalau katalah esok lusa training, kegagalan aku untuk nak handle orang supaya tidak confident tu, supaya confident tu, kegagalan aku tu tak ada. Maksud tak gagal tau, maksud semua orang jadi confident, tak ada gagal, tak ada yang jatuh, tak ada cedera, tak ada mati lagi lah, memang tak ada. Ini training apa? Team building tadi lah. Yang cakap team building tadi tu, buat apa ni, flying fork, abseiling, high rope, tak ada satu pun fail. Maksudnya fail tu dalam arti kata jatuh. Tapi untuk trainer lain tau, ni bukan aku tak nak sebut trainer mana, tapi untuk trainer ni depan mata aku sampai aku tegur trainer tu, dia pernah gagal. Maksud kata gagal tu bukan kata mati, tidak cedera, tapi dia pernah gagal apabila ada satu peserta dia langsung tak nak buat abseiling tu, langsung tak nak buat. Itu kira gagal. Aku kata saja aku tegur, aku sharing je lah. Kata cik, kalau dia tak boleh buat, dia tak ada confident, cik yang kena latih dia jadi confident. Dia kata macam mana dia tu cik, dia bagi aku cik balik kan, cik yang kena bawa dia. Kalau istilah saya kan, kalau dia tak boleh abseiling ke bawah, kita buat dia macam lagu negaraku tu, macam naik bendera turun bendera tu, kita yang buatkan dia supaya dia kena ada confident juga. Gitu. Dia melawan, kena bagi juga. Itulah punya trainer. Jadi trainer ni memang kena, itu cara dia supaya dapat melatih masyarakat ni, rakyat, peserta. Bolehlah kategori lah sekarang ni. Kalau dalam online ni, sosmed ni dipanggil apa, netizen, develop confident tu kena develop. So bila ada confident tu, barulah boleh dijelmakan skill-skill lain lah. Barulah tadi boleh tahap apa, kalau orang jekah, kita jekah balik, contohlah kan. Lagi apa lagi, kalau kata orang suruh pergi ke depan, kita boleh pergi ke depan.
Tapi bukan pergi buta-buta tau. Bukan buta-buta orang tu lah. Tak, bukan. Orang suruh pergi orang pergi. Tak. Tapi ada confident itu. Confident to handle tau. Bukan confident membabi buta. Jadi aggression management tu kita manage confident tu. Jadi macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Selebihnya kita kena buat kelas lah. Maksudnya Pro 1 ni kena jadi trainer. Jadi dia orang semua train dengan dia lah. Begitu. So kita jadi trainer kan, kita kena buat kelas. Kalau semua kita bagi tu sikit tak cukup masa. Kan ni pun dah berapa ni? Tengok dah dekat 15 minit kan. Jadi kan bagus lah kau cakap pasal confident tu. Okay. Selain daripada tu kan, nak hadap benda-benda macam ni kan, kita kena yang bila kita kata tadi about apa? Aku cakap about dah bahasa Inggeris pula. Okey, aggression Ambil nasi tu tapi ramai orang. betul ramai orang kan. Tu lah, tempat masih sama dia, tempat kita masih buat di apa nama? Nasi lemak Uncle Bob Uncle Bob Kampung Baru. Sedap. Betul air serajos ni kan. Tu ada ramai orang. Okay, jadi aggression management ni kan. Protection. Protection ni kena ada. Contoh, protection ni bukan setakat protection. Ada orang kata pakai bulletproof ke? Pakai apa? Bukan. Itu protection juga. Tapi maksudnya protection insurance. Apa nak berlaku ni? Protection tu kena ada. Lagi sahabat-sahabat keliling, community. Contoh kalau kat taman-taman apa KRT, rela, itu semua tu protection dia. Dan daripada pihak berkuasa dah tentu protection. Tapi sementara kejadian berlaku, penjenayah tak tunggu pihak berkuasa. Dia buat dulu, pihak berkuasa kita akan laporkan. Tapi kalau ada pihak berkuasa gitu, dia tak buat lah, dia takut lah kan. Tapi nak cerita, tapi bila kita ada protection macam tu, insurance, so kita tadi sekali lagi lah kita dah sebutkan perkataan confident tu akan wujud lah. Protection. Contoh kan, Mak Mawar cakap kan, kalau kita ambil insurans 1 juta, apa-apa jadi kat kita masuk hospital ke apa ke macam mana, 1 juta. Contoh gitu. Dia punya ni lah, dia punya apa? Macam mana pembiayaan kos tu kan. Kalau hibah, kalau kita ambil hibah, ni macam nak promote insurans belakang. Tak. Saya bukan ejen insurans tau. Dah bagi tahu je lah. Hibah. Kalau berlaku apa-apa kat kita, cacat kekal, mati dan sebagainya, ada. Contoh macam tu. Tapi bila tak ada benda-benda ni kan, protection ni payah lah. Macam mana netizen semua nak pergi ni? Contohlah kan, kalau jadi apa-apa kan, katalah kalau ikut keberanian, aku je berani lah, contohlah kan, aku serang balik orang tu, tiba-tiba konon berani, menang boleh tentu lah. Cerita berani je lah, dia bertahan sikit dengan benda tajam, ataulah kayu ke apa, tertusuk dekat perut, mati. Contoh macam tu. Jadi tak ada protection, tak ada apa, kawan tak ada, masa tu buat seorang-seorang, kawan tak ada, orang awam tak nampak. Lepas tu tak well manage kawasan tu, kita tak tahu area tu mana. Dan sementara nak sampai ajal tu kan, kalau sampai ajal lah, tertusuk perut tu nak sampai ajal, payah juga kan. Handphone tak bawa, contoh lah kan, nak jerit siapa tak tahu, insurans pula tak ada kan, contoh kan. Jadi protection tu lah. Jadi rasanya netizen faham lah kot, masyarakat faham tu. Kalau aku suruh pasal protection ni, jadi itu yang nak menyebabkan kita nak handle benda-benda tu ni, kita boleh handle untuk aggression management ni, urusan kekerasan ni. Selain daripada tu lagi kan, Maksudnya aku cakap aggression management tu nak menguruskan sendiri punya aggression, orang lain diri sendiri bersama. Diri sini bersama juga. Diri sini. Mungkin Wan kau tak habis tengok yang video pertama tu, yang pasal aggression management tu, menguruskan kekerasan diri sendiri bersama juga. Itu yang tadi aku cakap relate pada brother yang langgar tadi tu. Betul tak dia langgar tu? Contoh, dia pada masa tu dia pertimbangan dia, kalau langgar aku berjaya selamatkan. Tapi alamak, dia macam tu lah, alamak. Jadi macam mana kita nak control aggression kita pula? Betul, sama. Aggression management ni di pihak sana dan di pihak sini, di pihak kita dan di pihak lawan. Di pihak kita pula,
kita nak kontrol. Patut tak kita serang balik? Patut tak kita marah? Patut tak kita berdiam diri? Patut tak dia macam tu. So benda tu Dia ada jawapan. memang kena handle. Macam ni Wan? Kalau kau Melayu, Islam, apa pun tak boleh. Kau kena report polis. Maksud kau? Majoriti tak boleh buat apa-apa. Nanti semua salah. Yelah itu kata. Itu pun itu yang kata aggression management tu. Jadi bila kita tahu benda tak boleh buat, takut melibatkan jenayah dan sebagainya, itu pengusaha kekerasan lah tu. Kita nak pergi lah ni. Contohlah kan kita bawa kayu, nak pergi menyerang balik orang yang menyerang sahabat kita, contoh. Tapi bila kita fikir, janganlah, tak boleh. Jenayah ni. Jadi kita pergi bagi report. Itu pengusaha kekerasan lah tu. Jadi kita kena ambil pengusaha kekerasan tu, kita kena hadam tau. Kita kena hadam. Sebab kalau ikut pepatah Melayu tu, pepatah Melayu kan panggil. Ikut hati, mati lah. Ikut rasa, binasa. Macam tu. Tapi janganlah sampai kita pula kena bijak. Jangan sampai kita kena bijak. Itu pun aggression management juga. Kita kena menguruskan orang tu juga. Jangan sampai kita kena bijak pula. Contoh kalau kata kena bakar rumah, kena bakar kereta, kena apa kan. Tak boleh. Kita kena tu kita punya tokek tau. Tokek senyum. Tu ambil nasi. Itulah nak ambil nasi. Ni kalau boleh siapa yang datang kat sini makan nasi lemak ah. Sahur lah. Tapi buat panjang kan. Aku tunggu abang tu aku pergi. Panjang lah. Tapi boleh makan nasi lemak sini. Sahur kan. Ramai orang happy sini kan. Jadi apa kan? Aku tak tahu lah yang kau cerita tu kan. Tapi yang aku tahu kalau remaja, kalau dia baru pembentukan antara umur 13 ke 15, waktu dia baru akil balik kan, ada hormonal change kan. Kalau ada bahagian otak tu dia kecil je, dia regulate, dia buat keputusan. Nama dia, kalau tak silap aku, bahagian otak tu anterior cingulate. Dia selagi darah dia belum kembang, darah belum banyak lagi masa itu, kebanyakan keputusan dia buat memang kita kena pantau. Bagus. Contoh dia macam nak bagi contoh kan, aku tak tahu ada kena mengena ke tak. Kalau budak lah, macam kecil sikit pada anak kau, kalau dia pegang gelas kan, katalah gelas ni ada air panas, dia pegang kat sini tapi terkena kat tangan dia sikit, dia punya refleks dia sebab bahagian otak tu belum berkembang, dia akan waktu dia lalu dekat katalah ruang tamu tu, dia tak kisah pun kalau jatuh kat kapet tu berapa ke, yang penting dia lepas. Tapi kalau dia dah besar sikit, katalah dah nak masuk umur 11 ke 12, dia ada fikir lepas ni mak dia akan marah, satu pasal pula dia nak bersihkan. So dia sanggup, dia tahan sekejap, dia cari meja, dia letak. Yes. So aku tak tahu kalau ada kena mengena, tapi ada bahagian otak pun memberanan juga. Betul, itu yang kata kognitif aktif psychomotor tu kan. Jadi bagus kan yang tu. So benda ni kena tunjuk gambar apa. Cakap-cakap jadi orang besar. Dia kena dekat uni aku. Bukan kerja gambar kan, memang kena buat kelas. Tu aku kata tak apa, dekat sini kita intro saja. Benda ni aku minat lah, buku banyak. Nanti kita buat kelas, kita akan promote. Kita buat kelas, kita promote bagi orang datang. Tak boleh buat kelas, kita hanya ada kepakaran bahagian-bahagian. Itulah Wan tak dengar video pertama ni. Tu kata kita nak panggil semua sipu-sipu kita ni. Yang tu boleh. Sipu-sipu. Kita nak panggil sipu-sipu kita, nak panggil semua guru-guru silat, guru-guru latih. Ini. Benda ni kita nak panggil ni. Jadi siapa yang tengok video pertama tu memang ada dinyatakan. Jadi benda ni kena dilatih tau. Anak-anak kita kena dilatih. Dia termasuk juga Wan dalam kes-kes bully yang lepas-lepas tu kan, kes-kes bully aggression management lah. Dia kadang-kadang orang yang membuli ni, kita masuk sikit kes bully lah. Ada saya nyatakan video pertama pasal bully tu. Kadang-kadang orang budak yang membuli ni, dia tak ada tempat, dia tak tahu sebenarnya nak benda nak luar. Dan ada dia bully, dan yang kena bully pula
Dia tak tahu macam ni nak pertahankan. Memang dia kata kena bully, dia mestilah takut, dia seorang-seorang. Tak, dia sebenarnya ada satu cerita masa waktu zaman aku belajar lah kan. Budak ni memang budak silat, bagus lah. Budak silat yang mahir lah. Budak ni low profile, bagus, mahir. Kena bully dengan senior. Dia pun masuk kan. Masuk, diploma, masuk Sarawak. Kena bully. Biasalah, normal lah. Bukan saya kata nak bully ni normal tapi maksudnya masa tu asrama kan. Jadi dia tutup lampu. Semua nak belas macam mana apa? Kalau Mak Saleh dia panggil pillow fight tapi ni bukan pillow fight, dia nak pillow kan. Dia nak keronyokkan macam tu lah. Royal lah macam dia nak macam wrestling. Budak ni. Tapi sebabkan dia aggression management, tapi dulu tak sebut aggression management kan. Jadi dia belajar silat apa semua kan, dia bagus mahir. Dia berjaya mempertahankan diri dia. Sini ni kena balik. So siapa Macam ni aku tak faham, dia tutup lampu. Tutup lampu nak belasah. Saja nak belasah nak ni. Tapi sebabkan jadi mahir, kisah cerita dia mahir, dia belasah balik semua lah. Macam tu lah. Tapi janganlah kata sebab dia mahir tu dia langsung tak kena pukul. Tidak lah. Dia kena, mesti kena je, confirm je. Tapi maksud kata, contoh macam aku kan, aku rasa kalau aku sekali aku kena tumbuk kan, aku tumbang tu mesti pensan dia. Tapi ada orang yang mahir, orang yang mahir kena banyak kali pun dia tak tumbang. Sebab itulah kata latihan tu. Kalau saya dengan hidung handsome macam ni kan, mancung macam ni, kena hidung kau macam mancung kena resdung tu kan. Betul. Kalau aku kena bersin tu banyak kali. Kita tak biasa lah. Jadi macam tu lah. Latihan tu kan, demi latihan tu. Jadi kita boleh buat kelas. Nanti kita try untuk nak bagi, itulah aku cakap aku nak pergi deep lagi tau. Nak pergi deep, nak ajar masyarakat ni how to handle lah. Kita situasi kita macam-macam situasi. So nak handle macam mana? At least lah tak dapat 100% pun kan. 70%, 80% cukup lah. Tapi janganlah kata ada ilmu-ilmu yang kata apa, kebal, Ultraman, Gaban. Tak ada ilmu tu, tak ada lah. Tapi nak bagikan pengurusan kekerasan tu kita boleh urus tau. Kita boleh urus. Kalau berlaku apa-apa kan, kalau depan mata contoh kan, kita tengah duduk dekat kedai makan ni, dia berlaku something lah. Ada orang gaduh dekat tepi jalan. Kalau tak bahaya kat kita tak apalah, biarlah kita report polis. Panggil polis, cik ada orang gaduh. Tapi kalau tiba-tiba kan dia gaduh macam kucing kan, dia gaduh masuk. Dia terus datang kat kita kan. Gigit lah kita. So apa cara dia? Macam tu lah. Kita nak sepak, bukan nak sepak kan, maksudnya terkejut kan. Jadi sama kalau dia datang dia menyerang pula kat kita. Tak tahulah sebab apa dia serang, mabuk ke apa tak pasti. Dia serang kat kita. Jadi apa cara kita nak buat? Macam aku kan, kalau sekarang ni lah berlaku apa-apa, kebetulan ada IS Rajos ni, simbah je lah kot. Itu je lah saya boleh buat. Ni simbah je. Itu je lah kan. Lain tak pandai. Kita bukannya guru-guru kan. Kita bukan guru. Lain tak pandai. Itulah sedikit pasal aggression management ni. Tapi kita dah mula nak pergi deep aggression management, dah banyak kejadian berlaku. Macam mana kita nak menguruskan kekerasan ni? Kita kena educate daripada yang kecil kan, daripada anak-anak kita yang kecil sampai warga tua. Kita kena educate. Kalau dalam apa, aku punya istilah, bermula kalau 3 tahun tu budak dia tak faham lagi kan, bukan tak faham, dia belum lagi 6 tahun boleh kita ambil umur sekolah lah, sekolah tadika kan. Daripada 6 tahun tadika tu, 5-6 tahun tadika tu sampai ke tu lah. Kita kena makin suruh dia, apa saya, kita educate dan mendalami aggression management ni supaya dapat handle kalau berlaku depan mata macam mana apa semua kan. Belum lagi masuk ni. Kalau dekat status WhatsApp aku siang tadi aku masukkan pasal alat-alat safety, basic safety,
first aid dalam beg kan, satu beg tu apa persediaan kita. Tu belum lagi masuk yang benda-benda first aid ni. Kalau dah berlaku, maksudnya kalau ada orang kena cantas kan, kena senjata kan, apa kita nak buat sebelum nak panggil paramedik dan sebagainya kan, nak telefon 999 dan sebagainya, apa kita nak handle. Belum lagi lah, tu kata kita akan pergi deep. Tapi untuk nak belajar spesifik dekat sini tak sesuai. Sebab nanti salah pemahaman, video-video ni takut salah dengar kan, salah faham. Kita buat kelas kan, memang kena buat kelas lah. Buat kelas, kita cari yang memang pakar-pakar dah ada, sifu-sifu pakar ni kan. Bahaya topik ni, sekarang ni ramai orang gila. Macam mana? Ada apa? Banyak apa? Sekarang ni ramai orang gila. Gila sebab? Yang kalau gaduh sikit-sikit pun nak habiskan nyawa. Oh, tak. Bukan bahaya kan, maksudnya topik ni tak bahaya. Tapi kita kena educate orang supaya nak elak bahaya tu. Kan topik ni tak bahaya. Topik ni kita nak educate orang, bukan educate orang suruh buat bahaya tau. Educate orang untuk nak menghindarkan daripada bahaya ni, nak mengawal. Tu nama aggression management tu, pengurusan kekerasan tu. Sebab kena cerita kalau bila ada kejadian tu kan, cakap tu, kalau benda tu tak berkaitan sangat dengan dia, ataupun dia sekadar pelanggan kat kedai tu, dan dia tak melibatkan keluarga dia, betul? gelar je. Tu video pertama kau tak dengar lah tu. Dia punya dengar video pertama. Memang saya ada nyatakan dalam tu. Gailan dah cantik dah. Sebab aku dengar lah aku cakap. Sebab aku dengar lah cakap kan. Dia punya Thank you sebab kau dengar. Dia punya asymmetry bila kau menghadapi satu benda tu, ada 2-3 benda kita kena kira lah. Kalau kita ambil tindakan, dekat kita dekat belah mana. Betul. Adakah kita output dia tu ada kebaikan atau keburukan lebih? Kalau keburukan lebih, kita rugi. Mungkin tunggulah panggil polis. Itulah aggression management tu. So tapi ni kita nak pergi deep lah. Kita nak masuk ke dalam lagi apa perlu, orang kata apa, spesifik nak buat, nak halang, nak apa, kita pergi deep lagi lah. Kita akan pergi deep. Okay, nanti video seterusnya yang saya kata kita akan pergi deep lagi untuk nak lebih faham lagi. Tapi mungkin video seterusnya ni pun masih lagi belum tahap kelas lah. Dia macam mana pun kita kena ada kelas. Sebab dalam video ni takut salah faham ni kan. Salah ni kan main cuba-cuba pula kan. Tak boleh. Dia kena ada certify. Kalau arwah apa ni sifu aku tu, dia ada ni Fiatam ni dah tak ada ni kat Malaysia ni kan. Itu lah, sayang lah. Tak tahu mana aspek-aspek Fiatam yang lain tau. Dia Fiatam ni dipanggil fellow in aggression something lah, aggression training and management, lebih kurang gitu lah. Nanti boleh cari, boleh google Fiatam tu maksud dia. Memang untuk pengurusan kekerasan ni, aggression management. Dia banyak lah dia punya ni. Jadi orang kata apa, untuk yang sekadar sebelum kan, cukuplah setengah jam kita nak mengakhiri apa video kita ni kan. Kita punya selam bekas ni mengantuk selam bekas kan. Jadi kita perkasakan tips-tips yang saya bagi dekat video pertama tu lah. Perkasakan macam tadi Bro Wan kita bagi tahu penilaian tu, untung rugi ke atas kita dan sebagainya, kena ambil kira. Lepas tu tapi ada 3 benda lah kalau dia berlaku. Kalau kita buat kira-kira tu, dia punya asymmetry kira-kira tu kita tak perlu sangat. Benda yang melibatkan agama, kehormatan keluarga dan menjaga harta benda, yang itu tahankan. Kita kira-kira tu tak guna. Memang kalau kita buat tu kena. Kita akan ada kekuatan apa. Betul. Itu kena kan. Sebab tapi nak buat pun keluarga memang kalau dalam agama kita pun keluarga dulu kan, kita tahankan dulu. Betul kan. Jadi orang kata apa, kena macam tadi lah, kena mahir latihan, kena mantap untuk lahirkan confidence. Lepas tu kena lebih, orang kata apa,
well manage lah, kena manage diri tu, kena manage lah. Kalau apa, biasanya kalau jumpa geng silat ni kan, dia kata apa, kemas. Kalau orang tahu kemas dia ada. Kemas lah. Kena perkemaskan diri. Kena perkemaskan. Jadi kalau dari segi agama kita kan, di bulan Ramadan ni kan, banyak keamalan, solat jangan tinggal kan. Kalau waktu biasa dulu solat tinggal, tapi Ramadan ni jadi madrasah. Solat tu kan. Tapi memang itulah sumber kekuatan kita, dan agama-agama lain ada cara dia sendiri lawan kan. Kan apa ni. Jadi okey, kita ni wrap up pun dah wrap up dah sebenarnya, okey, sampai di sini kita punya selam bekas. Next kita akan pergi deep, tapi yang penting nanti kita akan launch kita punya kelas, tapi kita tak pasti bila. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan terpanggil sebab banyak pula kejadian tu, makin kupas makin banyak pula kejadian kan. Yang buruk datang daripada diri kami berdua, atas kekurangan, kekhilafan dan sebagainya. So mohon maaf sekiranya ada terusik, terganggu, tersakat, terguris, macam lah kan, terbuat salah, terkilaf ke apa, harap dimaafkan. Nak komen, nak share, nak subscribe, nak apa semua buat, tak ada masalah. Tak nak share pun tak apa, tak ada masalah, tak ada su. Ini memang untuk educate people jadi bebas dengar video ni, simpan sendiri pun boleh, nak sebarkan boleh. Jadi sampai di sini saja. Kita teruskan usaha lah untuk menangani yang tadi tajuk utama awal-awal tu, syndicate versus kartel. Tapi dia dah mula, kita dah spesifik kepada aggression management. Kita perkasakan tadi, InsyaAllah bantu kita punya penguatkuasa, badan berwajib, agensi-agensi, bantu masyarakat, bantu negara. Jadi kita kena saling bantu, InsyaAllah boleh dapat ditangani dengan baik. Tapi janganlah kecam penjenayah kan, janganlah kecam, relax, jangan kecam. Penjenayah tu biar perundangan yang handle, tapi jangan kecam. Jangan lepas dengar video ni semua pergi ni pula kan, pergi provok apa semua, janganlah jadi jangan provok. Itu biar perundangan yang handle. Kalau dari segi jenayah tu, kita hanya membantu menguruskan benda tu, buat report ke apa ke dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih. Wan, ada apa Wan? Ni Muhammad ni dia ajar. Okey, betul ada satu video. Macam mana kan? Okey, so channel DHC, take care, bye bye, assalamualaikum, selamat Brother Wan. Nampak? Selamba, ngantuk selamba. Sama, selamba, ngantuk. Selam bekas. Okay, bye.